Hafiz bin Zainal Abidin, Presiden Terting Touch Rugby Club dan pengarah of Touch Rugby Academy AFTA Negeri Selangor. Puan Hajah Rihanata binti Samsi, penolong kanan core kurikulum KUSES untuk menyampaikan sepatah dua kata kepada hadirin sekalian. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Sampaikan salam Puan Hajah Faizatul Abnanur binti Nurbi, Pengetua Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor. Teruskan perjuangan, jangan lupa matlamat kita go for gold. Kita melangkah keluar daripada pintu pagar KUSES, kita membawa semangat KUSES go for gold. Majlis dengan ini menjemput yang berbahagia Tuan Nur Amin bin Ahmad, Naib Pengerusi Kehormat Kesatuan Rugby Malaysia, untuk menyampaikan ucapan beliau sekaligus merasmikan Klinik Rugby Sentul Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor. Sahabat saya, saudara Zariwan Iqmah, Zainal Abidin, pengurusi sarana rugby sarana rugby touch. Dan saya tahu di KUSES ni pun ada tradisi rugby, kita tackle rugby lah. Sukan apa pun nak berkembang, dia mesti orang tahu tentang sukan tu. Kalau orang tahu, baru orang tengok, orang boleh enjoy, orang boleh support. Jadi orang start boleh beli tiket, beli merchandise. Sama juga dengan apa yang kita buat. Nanti adik-adik mungkin nak jadi saintis ke dan sebagainya, jadi orang bisnes dan sebagainya. Kan, untuk orang support kita, first sekali dia mesti tahu dulu apa benda yang kita nak. Kan, yang dia rasa dia boleh memanfaatkan dia. Sukan ni, orang yang minat, yang ada passion, yang lagi cool. Dan Muhammad Razani bin Abdul Manaf untuk tampil ke hadapan bagi menyempurnakan penyampaian cenderamata mata. okey, Captain. Alright.